Hai guys, hari ni kita akan bermain ATV dekat Ampang dekat KL bersama J. Okay, korang stay tune. So, jom kita akan bermain ATV. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Oh, pasal-pasal mu. Sekarang bulan puasa tapi kita orang tetap bermain mainan lasak. So, ni outfit kita orang. Jadi sebab dia outfit. Check. Oh, dah sebab lagi nak mandi. Guys, stay tune. Okay guys, kita dah sampai dekat ATV Adventure Park Kuala Lumpur. Jauh weh nak lalu sini. Sumpah Oh my jangan. god. Dengan jalannya rosak. Aku tak tahu lagi balik macam mana. Ada grab asset kita tu. This way up. Okay. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat ATV Kemensah. Sekarang kita orang duduk dekat tempat rest area dia. Kat belakang tu macam ada toilet. Okay guys, kita orang kan salah ATV. Sebenarnya ni ATV apa, Adventure Park. Yang kita orang book tu ATV Kemensah. Bukan laluan ni lah. Oh, sana. Sumpah malu sumpah aku cakap malu. Sumpah sebab kita orang book dekat ATV Kemensah. Rupanya ini ATV apa, Adventure Park. Salah ya Allah. Salah ya Allah. Tahu tak kita orang dah siap isi borang. Oh, nasib lah aku tunjuk WhatsApp chat tu. Kalau tak, tadi kena bayar lagi. Ya. So sekarang kita orang nak turun. Kita orang tunggu dia orang pick up. Patutlah tadi aku nampak yang dia tulis ATV Kemensah tu. Aku pelik kenapa dia tak berhenti kat situ. Tak tahu pelik banyak ATV. Guys, sekarang kita ada dekat air terjun. Ya. Sana dekat top air terjun waterfall. Dia bagi mandi. Cerah lah pula. Okay, nampak tak? Yang cantik belah atas ni guys. Sekejap. Jalan dia. Masuk je. Bro, look at that. Ya, sekarang aku dah dekat ATV Kemensah dekat KL. Dia korang kena masuk kat luar zoo negara. Dekat situ memang dia akan masuk kat dalam hutan untuk korang sampai kat ATV Kemensah. Okay? Weh, kau nak naik ATV warna apa? Warna putih. Tak payah, kau pergi naik gunung.